Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anis binti Rasib, memegang kad nombor matrik 0011290400920001, merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. Pada hari ini, saya akan membentangkan topik keselamatan dan kesihatan kanak-kanak yang bertajuk Keselamatan di Jalan Raya untuk kanak-kanak kecil yang berumur 4 hingga 6 tahun. Topik ini dipilih kerana keselamatan jalan raya merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seharian kanak-kanak. Kanak-kanak sering menggunakan jalan raya ketika berjalan bersama ibu bapa, pergi ke tadika atau bermain di kawasan perumahan. Oleh itu, mereka perlu didedahkan dengan pengetahuan asas tentang keselamatan jalan raya sejak kecil bagi mengelakkan kemalangan dan memastikan mereka sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Seterusnya adalah konsep keselamatan jalan raya. Keselamatan jalan raya ialah amalan melindungi diri daripada bahaya dan kemalangan semasa menggunakan jalan raya. Bagi kanak-kanak, keselamatan jalan raya merangkumi pengetahuan tentang cara berjalan dengan selamat, mengenali lampu isyarat, menggunakan lintasan pejalan kaki dan mematuhi arahan orang dewasa ketika berada berhampiran jalan raya. Pendidikan keselamatan jalan raya bukan sahaja membantu mengelakkan kecederaan, malah membentuk sikap berhati-hati dan bertanggungjawab dalam diri kanak-kanak sejak usia muda. Apabila mereka memahami peraturan keselamatan, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik ketika berada di luar kawasan rumah. Seterusnya adalah justifikasi pemilihan topik. Topik ini dipilih kerana kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun berada pada peringkat perkembangan yang aktif dan gemar meneroka persekitaran. Mereka suka berlari, bermain dan bergerak tanpa menyedari bahaya yang mungkin terdapat di sekeliling mereka. Pada usia ini juga, mereka masih belum mampu untuk membuat pertimbangan yang tepat tentang risiko seperti kelajuan kenderaan atau jarak kenderaan yang sedang bergerak. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun berada pada peringkat praoperasi. Pada peringkat ini, mereka belajar melalui pengalaman, pemerhatian, permainan, gambar dan aktiviti yang konkret. Mereka lebih mudah memahami sesuatu perkara apabila ditunjukkan secara visual berbanding penerangan yang terlalu abstrak. Seterusnya adalah peraturan asas keselamatan jalan raya. Terdapat beberapa peraturan asas yang perlu diajar kepada kanak-kanak. Pertama, berhenti di tepi jalan sebelum melintas. Yang kedua, lihat kiri dan kanan dan kiri semula untuk memastikan tiada kenderaan yang datang. Yang ketiga, pegang tangan ibu bapa atau penjaga ketika melintas jalan. Dan yang keempat adalah gunakan lintasan berjalan kaki yang telah disediakan. Dan yang terakhir adalah jangan berlari ketika melintas jalan kerana tindakan tersebut boleh menyebabkan kemalangan. Peraturan-peraturan ini perlu diulang dan diamalkan secara konsisten supaya menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan seharian kanak-kanak. Seterusnya adalah strategi pengajaran yang pertama, iaitu dengan bercerita. Kanak-kanak sangat suka mendengar cerita. Oleh itu, guru boleh menggunakan cerita yang bertajuk Ali Melintas Jalan dengan Selamat. Dalam cerita tersebut, Ali menunjukkan cara yang betul ketika melintas jalan seperti berhenti, melihat kiri dan kanan serta memegang tangan ibunya. Melalui penceritaan, kanak-kanak dapat memahami tingkah laku yang betul dan salah dengan lebih mudah. Mereka juga lebih mengingati mesej keselamatan apabila ia disampaikan melalui watak dan jalan cerita yang menarik. Seterusnya, strategi pengajaran yang kedua adalah demonstrasi. Dengan cara ini, guru boleh menyediakan simulasi jalan raya di dalam kelas dengan menggunakan pita pelekat, kon kecil ataupun kad tanda jalan raya.
Kemudian, guru boleh menunjukkan langkah-langkah untuk melintas jalan raya dengan betul. Selepas itu, kanak-kanak akan diberi peluang untuk mencuba sendiri. Melalui demonstrasi ini, kanak-kanak dapat melihat dan melakukan sendiri aktiviti tersebut. Kaedah ini sangat sesuai kerana mereka belajar dengan lebih berkesan melalui pengalaman secara langsung. Berikut adalah contoh tempat yang selamat untuk kanak-kanak melintas. Antaranya adalah lintasan pejalan kaki, seterusnya adalah jejantas dan juga terowong pejalan kaki. Dengan menggunakan tempat ini, risiko untuk kanak-kanak mengalami kecederaan kemalangan adalah kurang berbanding menggunakan tempat yang terbuka. Rajah di bawah ini adalah tempat yang tidak selamat yang boleh menyebabkan kemalangan berlaku terhadap kanak-kanak. Yang pertama adalah kanak-kanak melintas di tengah jalanan raya. Yang kedua adalah bermain di tepi jalan raya. Dan yang ketiga adalah bersembunyi di belakang kenderaan. Dengan melakukan ketiga-tiga perkara ini, kanak-kanak boleh untuk menyebabkan kemalangan jalan raya berlaku terhadap diri mereka. Seterusnya adalah peranan guru, ibu bapa dan juga persekitaran. Keselamatan jalan raya tidak boleh diajar oleh guru sahaja. Ia memerlukan kerjasama antara guru, ibu bapa dan juga masyarakat. Guru berperanan untuk memberi pendidikan keselamatan di sekolah, manakala ibu bapa juga perlu menjadi contoh yang baik dengan mematuhi peraturan jalan raya ketika bersama anak-anak. Persekitaran yang selamat dan juga kawasan pejalan kaki serta papan tanda yang jelas juga membantu kanak-kanak untuk memahami dan mengamalkan keselamatan jalan raya dengan lebih baik. Sebagai kesimpulan, keselamatan jalan raya merupakan satu kemahiran penting yang perlu diajar kepada kanak-kanak sejak awal usia. Kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun perlu didedahkan kepada peraturan asas keselamatan jalan raya kerana mereka masih belum memahami sepenuhnya bahaya yang terdapat di persekitaran mereka. Melalui strategi pengajaran seperti bercerita, demonstrasi dan pembelajaran yang berasaskan bermain, kanak-kanak dapat memahami konsep keselamatan dengan lebih mudah dan berkesan. Diharapkan pendidikan awal ini membantu untuk melahirkan kanak-kanak yang lebih peka, bertanggungjawab dan sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan raya. Oleh itu, ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.